Lama Abang Jubah tak buat cerita pasal mesin goyang. Tapi video kali ni Abang Jubah nak menjawab satu soalan daripada follower. Dia tanya, lepas tahu bunyi tu kena tukar kat bengkel lain atau kat sini juga? Sebenarnya, bila korang naik mesin goyang dekat bengkel Abang Jubah ni, tak wajib pun untuk korang teruskan proses pembaikan dekat bengkel Abang Jubah. Apa yang Abang Jubah buat adalah, selepas naik mesin goyang ni, Abang Jubah akan keluarkan satu sebuah harga ataupun quotation dan Abang Jubah akan beri pada owner. Kemudian, Abang Jubah akan tetapkan satu tarikh yang sesuai untuk proses pembaikan ataupun penukaran alat ganti bagi kereta ni. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Macam doktor rasa ni. Tapi, kalau korang ada bengkel yang korang rasa boleh repair kereta korang, tak ada masalah. Mungkin korang boleh gunakan quotation yang Abang Jubah bagi tu sebagai rujukan untuk pembaikan kereta korang di bengkel yang korang rasa korang nak repair kereta korang. Buat warga-warga sekitar Seremban, Senawang, Sikamat, Pancur ataupun satu Negeri Sembilan. Kalau korang nak naik mesin goyang dekat belakang ni, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah dengan syarat korang kena booking dulu sebelum korang naik mesin goyang belakang ni. Jumpa kita next video. Assalamualaikum.